Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, secara rasmi mengesahkan pelantikan Nafuzi Zain sebagai Ketua Jurulatih Harimau Malaya bagi menghadapi saingan ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan berlangsung bermula Julai ini. Pelantikan ini dilihat sebagai langkah penting dalam usaha memperkukuhkan pembangunan pemain muda negara. Nafuzi bukanlah nama asing dalam arena bola sepak tempatan kerana beliau turut mengendalikan skuad B23 dan B19 kebangsaan. Keputusan FAM hadir ketika masa depan jurulatih senior, Peter Klamovski, terus menjadi perhatian selepas dikaitkan dengan perpindahan ke kelab England, Salford City. Di bawah kendalian Nafuzi, Malaysia dijangka mempertaruhkan gabungan pemain muda dan beberapa tonggak berpengalaman. Kejohanan ini bakal menjadi platform terbaik untuk menilai kesediaan generasi baharu Harimau Malaya sebelum melangkah ke pentas yang lebih tinggi. Dalam ASEAN Hyundai Cup 2026, Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos. Harimau Malaya akan memulakan kempen menentang Myanmar pada 25 Julai, sebelum berdepan Laos pada 28 Julai. Ujian terbesar dijangka hadir apabila Malaysia bertemu Thailand pada 1 Ogos, sebelum menutup aksi kumpulan menentang Filipina pada 8 Ogos. Apa yang pasti, tugasan Nafuzi bukan mudah. Selain memburu keputusan positif, beliau turut memikul tanggungjawab membentuk masa depan skuad kebangsaan. Mampukah sentuhan Nafuzi Zain membawa nafas baharu kepada Harimau Malaya? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak berita bola sepak terkini.